Maka sebelum mati pastikan kita membawa bekal amal yang banyak supaya kita mempunyai nilai kelayakan untuk masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu umurnya panjang, 1000 tahun, 100 tahun. Sebab itu mereka mempunyai modal yang banyak untuk melayakkan mereka masuk ke dalam syurga. Umat-umat Nabi Muhammad pendek umur, 60, 70, ada orang 40 pun dah meninggal, betul? Maka sebagai timbal balik tukar gantinya, umat ini sahaja walaupun pendek usia umurnya, tapi setiap ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, maka jangan kita sama-sama membuang masa yang terluang, masa yang ada, isilah semaksimumnya, sebanyak-banyaknya dengan memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nilai ketaatan. Apa maksud taat? Bersusah-susah untuk Allah. Begitu juga taat pada mak dan ayah. Makna taat pada mak ayah ni apa dia? Bersusah-susah demi mak ayah. Duit tak ada, tapi spend juga sikit harta yang ada untuk berikan pada mak dan ayah kita. Itulah maksud taat. Walaupun kita ni sakit, tak macam orang lain boleh over deliver Ramadannya, tetapi sekadar yang termampu, maka beribadahlah sebanyak-banyaknya sebagai tanda kita telah menunjukkan susah payah kita untuk menunaikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah maksud taat. Walaupun banyak amalan tetapi rasa tak susah, maka sama-sama kita perlu koreksi diri kita, para jemaah sekalian. Maka ringkas tu yang kedua. Ramadan bulan istimewa sebab apa? Bulan ini dilipat kali gandakan segala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey ke semua? Puasa? Memang muka tu nampak berbenar lah puasa tu.